Polis menahan 6 lelaki disyaki terbabit dalam kegiatan mencuri kabel projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Kuantan, Temerloh dan Bentong sejak Ogos lalu. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Osman berkata, turut ditahan 2 lelaki iaitu pengusaha dan pekerja kedai barang lusuh di Kuala Lumpur kerana dipercayai membeli hampir 5,000 meter kabel yang dicuri. Katanya semua suspek ditahan berusia antara 29 dan 45 tahun. Dipercayai anggota dua kumpulan dikenali geng Musang dan geng Jeb disyaki aktif mencuri kabel projek ECRL di sekitar Pahang sejak Ogos lalu. Jelas beliau anggaran berat kabel yang dicuri mencecah 1 tan metrik dengan nilai rampasan kira-kira RM825,000. Tambah beliau pihaknya menerima 6 laporan kecurian kabel ECRL sepanjang hampir 5,000 meter antara 30 Ogos hingga 13 September lalu. Susulan itu pihaknya menubuhkan pasukan khas sebelum berjaya menahan 5 ahli geng Musang dan seorang ahli geng Jeb di Temerloh, Bentong serta Kuala Lumpur antara 10 hingga 14 September, manakala 4 lagi termasuk 2 warga Kemboja dan ketua geng Musang masih diburu. Menurutnya, suspek menjual kabel tembaga dicuri kepada kedai barang lusuh dengan harga antara RM25 hingga RM39 sekilogram. Polis turut merampas pelbagai alatan yang digunakan untuk memotong kabel. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri, Seksyen 431A kerana khianat, manakala pemilik dan pekerja kedai barang lusuh disiasat mengikut Seksyen 411 kerana menyimpan harta curi. Yahya berkata semua suspek mempunyai pelbagai rekod jenayah dan dadah kini direman hingga esok bagi membantu siasatan. Sebelum ini, China Communication Construction ECRL Sundan Berhad CCC ECRL mengesan kehilangan kabel sepanjang 1,080 meter di Temerloh, Lancang dan 599 meter di Lancang, Bentong dalam tempoh 2 minggu menyebabkan kerosakan serius infrastruktur rel serta berpotensi menjejaskan jadual projek mega nasional itu.